Okey, Assalamualaikum semua dan terima kasih yang menonton video hari ni. Okey, tolong like and subscribe. Okey, hari ni motor ni aku nak tukar brake pad belakang ni. Barang semua dah sampai. Yang ni dia punya brake pad. Ini yang video ketiga aku buat. Okey, selepas dah sprocket kita dah betulkan. Lepas tu minyak hitam aku dah tukar. Okey, sekarang video episod ketiga kita buat brake. Okey, kita akan buka dulu brake drum ni. Jadi nak buka ni kita akan buka dua skru ni. Skru belah kiri kanan. Okey, kita akan pakai barang ni lah. Okey, panah saiz 14, 17 dan 10 dan lagi satu ada saiz 15. Yang tu nanti kita pakai. Okey, untuk yang ni 17, sana 14. Yang ni pula longgarkan sikit lah, 10. Okey, jom. Okey, yang first kita panah pegang sebelah sini. Okey, minta. Okey. Right. Okey. Okey, sini kita dah longgarkan. Okey. Okey, kita pakai screwdriver dengan hammer. Sebelum tu bawah tayar ni kita tahan sikit lah. Okey, bagi dia terangkat sikit. Lepas tu korang ketuk. Ketuk, pastikan ketuk tengah-tengah lah. Okey, ngam. Okey, washer dia. Washer dengan DP bolt. Okey, letak harga 4 macam biasa. Lepas tu okey, ni dia punya adjustable chain. Alright, sekarang kita tarik dia keluar lagi dia punya batang tengah axle. Okey, kat sini dah jatuh keluar dari sini. Pastikan portion ni tak hilang lah. Okey, lepas tu kita longgarkan pula skru sini. Skru ni satu dan skru yang lagi satu ada kat depan. Okey, yang ni satu. Yang satu yang apa cakap tadi saiz 15 yang ni. Yang pegang semua drum ni lah. Okey. Okey, jom kita cabut. Okey, yang ni senang lah, korang tekan je. Tekan. Lepas tu pusing lah. Kejap. Okey, baru nampak. Okey, korang tekan ni untuk pusing. Okey, dah bawa keluar. Okey, ni dia punya tu lah, besi dia, spring dia. Korang cabut kalau tak rasa tepat. Okey, ni dah cabut. Lagi satu skru saiz 15. Okey. Okey, apa ni silap. Yang tadi bawah tu dia skru saiz 16. So aku ada 15 dengan 17 je. Jadi kita pakai yang ni lah. Okey, dah cabut, tarik keluar je. Okey, skru pun cepat. Okey. Okey, macam ni. Kalau korang tak nak posisi yang sebelah sini, korang pastikanlah dia macam ni. Aku rapatkan tayar ke belah kiri. Okey, supaya washer semua kat situ dia tak jatuh. Okey, lepas tu ni tayar dah boleh biar. Sekarang kita tukar. Kita tukar brake pad baru. Okey, cerita sikit apa ni, brake pad baru ni beli dekat ni je, apa ni, online, Shopee. Murah je, rasa tak silapnya RM5-6 macam tu kot. Tak tahulah brand apa, sebab aku pun first time beli barang-barang motor ni, RG Racing. Okey, jadi kalau korang nak, link aku nanti letak kat bawah lah. Okey, kita cabut dulu yang lama. Nampak kan?
Okay, ambil screwdriver, buat keluar je. Alright, dah settle. Biarkanlah, yang lama kan, buang. Okay, yang baru nak masukkan. Biasa aku pakai tangan je. Nak kata depan belakang aku tak nampak apa ni marking, so tapi aku ambil yang belah sini sebab spring dia yang ni, korang perasan spring dia yang ni yang terkeluar ni, berarti yang ni tertutup kan. Aku ambil yang sebelah sini lah. Okey, sebelum tu kita bersihkan sikit apa ni bahagian bagian ni pakai brush bersih. Okey, sebelum gosok kita spray sikit ada WD-40. Okey, lepas tu ambil terus kita gosok lah. Lebih kurang je lah sebab nak masa pun tak ada sangat, dah malam. So kita buat dalam apa yang boleh, bahagian yang perlu je lah. Okey. Okey. Lepas tu ni letak boleh sikit lah. Time dia bergerak. Jangan terlampau banyak sangat, tak lebih kurang lah. Takut nanti apa ni pergi ke brake pad pula. Okey, siap. Okey, lebih kurang lah. Sekarang masukkan brake pad yang baru. Masukkan macam ni. Okey, keras sikit. Okey, tu sebelah lagi. Banyak sini kan sikit, tekan. Okey, keras. Kita pakai screwdriver sikit lah. Okey, ngam. Okey, sini ada longkang kan. Tu kita tekan. Baru masuk. Senang rupanya. Okey. Lepas tu sebelah sini sama, tolak, lepas tu tekan, sambil tekan lah, takut kan melantur. Okey. Okey, dah masuk dua-dua. Macam tak ngam sangat yang sebelah sini. Okey, tapi tak apalah, janji tak terkeluar. Harap tak. Ni macam tak ngam sangat kan. Tak apalah, barang online murah kan. Janji boleh pakai. Okey, jadi dah siap pasang ni. Terus lap-lap sikit lah ni bahagian ni. Lap, lepas tu terus pasang lah. Kalau korang nak, korang boleh bersihkan juga dalam ni, tapi sebab aku tak ada masa, jadi terus pasang. Okey, di bawah ni terus slide masuk je. Alamak, tak ngam pula.
Okey, nampaknya dia tak ngam, dia tak boleh masuk. Sebab dia muat sebab benda ni. Sebab longkang ni dia terkeluar sangat. So aku akan grind sikit lah. Kita kena adjust sikit, bagi sama dengan longkang, bagi sama dengan benda ni, lepas tu masukkan. Okey, jadi aku ada besi pengasah bulat ni. Kalau korang ada boleh pakai ni. Tapi kalau tak ada, korang kena pakai benda yang boleh asah lah. Mesin ke apa. Aku ada mesin tapi bising sangat. So kita pakai tangan je lah. Okey, jom buat. Okey, aku dah buat. Ni semua aku dah potong. Jadi sekarang aku nak pasang spring tu balik, pasang dekat drum. Tengok macam mana, ngam ke tak ngam. Okey, dah siap pasang. Jom kita pasang kat sini, tengok ngam ke tak ngam. Okey, bismillah. Allah, tak juga. Okey. Okey, bila korang dah masuk macam ni, korang test dulu lah. Ni aku rasa tadi sekat tadi mungkin sebab aku tak bersihkan. Tapi tak apalah, kita pun tak ada masa sangat. Okey. Okey, masa korang pasang nanti, okey, korang masukkan skru bawah ni pun dah masukkan. Korang masukkan yang tengah tu punya batang dulu, lepas tu ketatkan, baru korang ketatkan ke skru bawah ni, okey. Supaya dia betul-betul sama lah. Okey, itu saja. Okey, alhamdulillah dah siap semua. Jadi kita test bawah semua ni. Okey, aku dah adjust semua ni kat ujung-ujung lah. Baru lagi tebal, dah ketatkan semua skru bawah. Okey, skru ni dah ketatkan. Okey, jom kita bawa pergi testing sekejap. Okay, ni motor dah test dah. Okay, brake semua okay lah, power. Adalah power biasa je lah. Okay, jadi settle untuk hari ni. Terima kasih kepada yang menonton. Okay, follow, like and subscribe.